Assalamualaikum. Okay gang, so berjumpa lagi kita dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review benda fantasi daripada Hot Wheels. Semalam ataupun video lepas aku dah review fantasi Monopoly kan. Kali ni aku nak review fantasi Batman. Mungkin ramai tak minat, tapi aku minat fantasi Batman ni sebab dia bold. Okay, so macam biasa sebelum aku nak review fantasi Batman ni, hampa boleh tekan button subscribe dulu. Lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku. Kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okay, so tak apa dengan masa lagi, aku review dekat hampa fantasi Batman ni. Okay, so first kali aku beritahu dekat hampa yang ni dia ada 5 jenis harta Batman. Tapi yang aku dapat ni Batman nombor 5. Nampak? 5 daripada 5 biji fantasi. Okay, nama itu ni 1966 Batwood Bateu. Nak sebut pun belit-belit lidah lah. Okay, cantik kat ni. Dia tak ada soft corner. Yang ni ada sikit lah, sikit. Okay, atas pun cantik. Tak ada soft corner, tak ada J-hook. Kiri kanan okey cantik. Ni ada bulu sikit. Okay, belakang. Dan ni first casting tahun 2025. Mai aku zoom sikit. Okay, Batman 1966 Batwood Bateu. Yang ni first casting dia, tapi cantik. Sebelum ni kalau aku tengok harta Batman kan, aku tak minat sebab dia writer kan, dah terlalu banyak pasal harta Batman. Cuma yang ni nampak unik lah, dia buat bold. Okay, so blister cantik. Harga pun murah ni sebab mungkin tak ada orang collect lah, bukan collection ataupun bukan jadi barang kolektor lah. Sebab mostly barang kolektor ni orang akan beli harta JDM lah. Cuma yang ni fantasi kan. Tapi bagi aku fantasi ni antara fantasi yang cantik lah. Okay, boot ni dia 1966 boot Batwood. Detail bawah dia ada tayar 3 biji tayar. Maksud dia boleh rolling lah boot ni. Detail belakang ada exhaust. Detail dia lawa belakang. Atas pun detail cantik, ada logo. Lepas tu ada ni logo ni, yang ni macam dot lah. Ada detail sikit merah. Bahagian depan dia tajam. Atas dia ada tempat duduk. Lepas tu ada macam visor lah depan tu. Sama macam ni. Ada Batman, ada Robin. Lagi best kalau ada karakter dalam ni, lagi cantik lah. Tu dia punya lampu. Oh, itu lampu belakang dia. Tapi lawa lah. Okay, so untuk rating Batwood ni aku boleh bagi 10/10 lah. Ni antara favourite fantasi yang aku minat. Dan bagi aku sangat cantik lah. Untuk siapa yang nak jadi kolektor Batmobile ni, boleh beli sebab harga tengah murah ni. Siapa nak beli harta ni, aku letak link Shopee kat bawah ni, boleh dapat situ. Untuk Batmobile ni aku boleh bagi rating 10/10. Okay, so jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.